Ni ada masuk sebiji untuk Toyota Yaris tahun 2020. PI abang akak ni. Kereta insya-Allah bang, akak boleh tengok condition dulu sebelum angah hoyak harga. Boleh tengok condition dulu. Boleh tengok dalaman. Ni satu warna abang akak ni. Sebelum angah hoyak harga, abang akak boleh tengok dulu untuk dalaman. Dalaman dia insya-Allah abang akak bersih. Ni cuma angah tak basuh lagi tu. Barang baru siapa abang akak. Jadi hok ni boleh lah tengok dulu condition. Dalaman standard abang akak, spek E. Barang comel dah ni abang akak. Boleh tengok dengan tayar ni pun macam biasa abang akak, 99.9% untuk ni. Boleh tengok dalaman pula belakang boleh tengok condition. Insya-Allah abang akak kereta ni bagi angah sangat berhatilah. Boleh tengok dalaman bersih lagi abang akak. Sebab seorang warna abang akak. Seorang warna pula jenis kereta banyak. Tak pakai lah warna. Jadi mileage pun tak silap angah tak sampai 100k. Rasa dalam 80 ke 90k. Lebih kurang tu lah. Jadi abang akak boleh tengok dulu condition ni. Jadi macam biasa lah. Pak angah nak royaknya untuk ni. Toyota Yaris ni spek E tahun 2020. Untuk harga kalau nak on the road lah abang akak. Kalau cash lagi angah utamakan. Kalau untuk on the road angah nak bui hanya harga 53,000 sahaja abang akak on the road. Cuci kaki lah. Harga yang sangat special dah angah bagi tu abang akak deh. Dan kalau untuk loan abang akak. Ni angah ambil untuk full loan dah. 3.1 atau 3.2% lah untuk interest dia. Lebih kurang bulanan dalam RM632 sahaja abang akak. Kalau abang akak berminat tu boleh hantar. Tekan link wasabi angah direct atau dokumen-dokumen tu angah cek untuk kelulusan lah. Abang akak. Jadi jelas deh. Kalau untuk lebih lanjut tu macam biasa abang akak. Macam angah hoyak sama. Abang akak mari tengok condition dulu. Test dulu. Tengok cek report dulu ada accident tak. Banjir ke tak. Pion ni insyaAllah. Yang angah cek. Bebas accident. Bebas banjir. Untuk harga tu macam angah hoyak tu lah. Berminat abang akak boleh tekan link wasabi angah direct. Baik abang akak. Kalau gelap aku nyalakan cahaya. Kalau jatuh aku bangun semula. Tak peduli siapa ada atau tiada. Aku terus jalan.